Hai guys, hari ni kita nak buat ukiran tool tiga beradik menggunakan tiga beradik tapi guna abang yang sulung. So, kita potong 2 inci and then kita trim bulat. Kita gunakan tools yang ni kita tolak dia and then kita trimming. So, proses ni sebenarnya berulang kali Make sure pisau tu tak terlajak dan tak terputus setiap ukiran belah luar tu. Ni kita gunakan abang yang sulung. Abang yang sulung dia ni dia mempunyai gigi dan bila kita buat ukiran macam ni dia akan nampak lebih cantik. So nampak tak ukiran semakin lama semakin dalam. Okey, daripada tadi luar dia panjang dan belah dalam dia agak pendek sedikit. So mata pisau tu kena betul-betul agak tak panjang tak pendek supaya kita punya trimming tu boleh keluar and then dia punya corak tu tak terputus. So nampak tak? Nampak macam senang kan? Memang senang pun. Apa lagi? Jangan lupa komen, like dan follow. Jom cuba.